Okey. Okey, kat sini ada macam-macam fungsi. Korang boleh pilih je. Korang nak gunakan ni. Macam contoh sekarang ni, dia nak sit down, dia nak petrol kungfu, nak bagi dia kencing ya, kencing. Kencing macam tu guys. Comel dia kan? Comelnya. Sekarang kita nak bagi dia tidur. Anda tekan sleep, button sleep ni. Dia tidur. Okay, lepas tu dia boleh comel kan? Lepas tu dia boleh dia bangun. Attack. So best. Adik main. Adik main lah. Ada kedebu. Okay. Tu dia tidur. Seronok main. Seronok. Ni ada apa dia? Ada banyak kat sini. Korang boleh tekan je, and then dia bergerak sendiri. Ni sit down. Tu dia sit down. Cuba tekan sini. Petrol. Ni dia petrol apa ni? Dia tengah buat ni. Dia tengah meronda. Dia meronda. Dia nak pergi meronda. Apa macam cacat. Okay. Ni kalau bagi anak korang main ni, memang syok, memang layan. So kalau korang nak kan, smart robot dog ni, dia yang jenis senang jaga, dia tak kencing merata, and then dia halal untuk dipegang. Korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah tu. Korang akan dapat full set lah, dengan sekali dia punya remote sekali. Tengok, senyum je dia. Happy lah tu.